kalau hang tengah plan nak beli plug note ni, tunggu sat. Aku nak share dekat hampa antara plug note pin dan juga plug note pro. Yang mana sesuai untuk hampa? Jom kita tengok video ni. Kalau hang terlupa dekat mana hang letak plug note pin hang ni, hang boleh cari guna phone sahaja. Plug note pro ni bila hang beli, hang akan dapat plug note pro, magnetic case, charging cable dan juga magnetic ring. Dekat plug note pin tak ada tulis hang dapat apa, tapi jom kita check. Dia punya buka ni sama macam beli phone. Hang tengok packaging dia. First sekali hang akan dapat benda ni. Hang dapat benda ni. Kat dalam ni dia juga ada attach lah. Okey, untuk plug note pin ni dia lain sikit charger dia daripada plug note yang aku ada sebelum ni. Untuk plug note dia pakai charger special macam charger smartwatch. Dekat plug note pin ni pun charger dia special juga, tapi boleh connect USB Type C dan kabel dia bagi sekali USB Type C ke USB Type C. So cara dia mudah saja. Ni dia punya charging macam tu saja. So selesai bahagian what's in the box plug note pin, jom kita tengok dalam box plug note pro. So kita buka the most expensive one, plug note pro. Kat belakang ni 1 2. Wow. Quick start guide dan dia punya packaging untuk plug note pro sama macam plug note tak pro punya. Okey, dalam dia ada macam tu. Dia punya magnetic casing dekat dalam, kemudian dia punya kabel charger lah. Sama saja dengan plug note yang tak pro. Depan dan juga belakang. Okey, charger. Charger dia kabel braided yang baru. Kalau yang bukan pro-nya dia tak braided macam ni. So yang ni lebih cantik dan lebih premium nampaknya. So charger tetap sekadar charger. Premium tak premium kita letak dia dekat situ saja. Tapi nice lah. The moment of the truth. Okey, tu dia. Ni yang dinanti-nantikan ramai orang. Ketebalan yang sama, saiz yang sama, kelebaran yang sama. Cuma yang berbeza adalah bahagian depan sahaja. Straight to the point, yang mana hampa patut beli?